Di sinilah masa depan bermula, bukan hanya bangunan tetapi sebuah harapan untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita. Pendidikan bukan sekadar buku dan peperiksaan. Ia membentuk sasiah, adab, kemahiran dan impian. Setiap murid yang kita bimbing hari ini adalah pembimbing masa depan. Dalam dunia digital, ilmu semakin terbuka untuk semua. Apabila sekolah dan komuniti berganding bahu, kita membina sekolah yang ceria, selamat dan penyayang. Dengan teknologi baharu, kreativiti dan inovasi berkembang, pendidikan semakin inklusif, interaktif dan menyeronokkan. Setiap murid punyai potensi. Di lapangan sukan, di pentas seni, di makmal sains, semuanya adalah ruang kejayaan. Murid B40, murid pendidikan khas, murid luar bandar, semua belajar ceria bersama. Ini kerana pendidikan membina masyarakat. Masyarakat membina negara. Dan negara bermula dengan seorang murid.